A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Qala rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kami terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang yang Allah Ta'ala sudah memberi kepada seorang hamba. Dapat kita bertemu pula pada pagi hari ini, hari Jumaat. Mari kita untuk muzakarah dan membacakan kitab. Namanya kitab Daqaiqul Akhbar fi Zukira Al-Jannah wan Nari, yang diterjemahkan oleh bahasa Melayu Jawi oleh Al-Alim Al-Fadil wal Ustaz Al-Kamil Syekh Ahmad bin Muhammad Yunus Langka, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa ala jannatihi, amin. Sambung daripada yang telah lalu, pada sebelum yang kita sudah belajar yang telah lalu, iaitu bab al-awalu fi khuliqa ruhil azami wa huwa nurun sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi ruhul azam iaitu nurun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya. Demikian Nur Muhammad itu 5 kali sujud, maka jadilah atas kita demikian sujud itu fardu yang berwaktu, maka memfardukan Allah Ta'ala akan 5 sembahyang. Kita sambung daripada dulu sudahnya kejadian daripada Nurul Azam Sayyidina Muhammad. Bermula bab yang pertama iaitu menyatakan kejadian Ruhul Azam, dan iaitu Nurun Sayyidina wa Nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya telah datangkan pada satu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu pohon kayu baginya 4 caweng, maka menamakan dia Syajarul Muttaqin. Kemudian menjadikan Nurun Sayyidina Muhammad di dalam hijab daripada mutiara yang putih, seumpama burung merak, dan dihantarkan dia atas pohon kayu itu, maka mengucapkan tasbih atasnya sekadar 70,000 tahun. Kemudian menjadikan satu cermin hayat, maka dihantarkan cermin itu di hadapannya. Maka tatkala melihat burung merak itu di dalam cermin itu, melihatlah ia akan rupanya seelok-elok rupa dan sebagus-bagus kelakuan. Maka malu ia daripada Allah Ta'ala, maka berpeluhlah ia, maka bertitik daripadanya 6 titik. Maka bertitiknya 6 titik. Maka menjadikan oleh Allah Ta'ala daripada setiap titik itu, titik saat ini, daripada titik yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan titik yang kedua itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang ketiga itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan daripada titik yang kelima itu Ma'ul Wardi, dan daripada titik yang keenam iaitu berah, iaitu tanameh. Kemudian sujudlah demikian.
Lepas pada jadikan titik peluh saat ni yang ke-6 sudah saat ni, sujudlah demikian Nurul Muhammadi, kemudian sujudlah demikian Nurul Muhammadi. Itu 5 kali. Jadi sujud Nurul Muhammadi itu 5 kali. Sujud, maka jadilah atas kita demikian sujud itu memfardukan yang berwaktukan, maka memfardu Allah Ta'ala akan 5 sembahyang atas Nabi Muhammad dan atas ummahnya. Jadi lepas pada sujud 5 kali itu memfardukan kita untuk memsembahyangkan 5 waktu pada hari ini kepada Nabi Muhammad dan juga ummah, iaitu kita semua. Kemudian melihat Allah Ta'ala kepada nur itu 1 kali yang lain pula, maka berpeluh ia kerana malu daripada Allah Ta'ala. Jadi maka apabila melihat pula Nur Muhammad itu, maka peluh pula, iaitu kerana apa? Malu daripada Allah Ta'ala. Maka daripada peluh hidungnya Allah Ta'ala menjadikan segala malaikat. Maka daripada peluh hidungnya itu Allah Ta'ala menjadikan segala malaikat. Dan daripada peluh mukanya menjadikan arash. Dan daripada peluh mukanya menjadikan arash. Dan kursi, dan lauhun mahfuz, dan qalam, dan matahari, dan bulan, dan hijab, dan kawakib, dan barang yang ada di dalam langit dan daripada peluh di dalamnya menjadikan al-anbiya wal mursalin. Dan barang yang ada di dalam langit dan daripada peluh di dadanya menjadikan al-anbiya'i wal mursalin, wal ulama'i wasyuhada wassalihin. Dan daripada peluh yang belakangnya menjadikan al-baitil ma'muri wal ka'bati. Dan daripada peluh yang belakangnya itu menjadikan baitul ma'mur wal ka'bah wa baitul maqdis wa baitul muqaddis wa mawdi'il masajid, yang di dalam dunia ini semua. Dan tempat maudhi' iaitu tempat letak masjid-masjid yang ada serata-rata atas muka bumi ini. Dan daripada peluh 2 hijabnya menjadikan ummah Muhammadil mu'minina wal mu'minat. Dan daripada peluh 2 hajibnya menjadikan ummah Muhammadil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Muslimin wal muslimat, mu'minin, mu'minat. Dan daripada peluh 2 telinganya menjadikan ruhul Yahudi wal Nasara. Dan daripada peluh 2 telinga menjadikan ruhul Yahudi wal Nasara wal Majusi. Dan barang yang menyerupai demikian itu daripada al-mulhiddina wal jahidin. Dan daripada itu 2 telinga saat ini menjadikan ruhul Yahudi wal Nasara wal Yahudi wal Nasara wal Majusi. Dan barang yang menyerupai demikian daripadanya al-mulhiddin al-jahidin wal munafikin. Dan daripada peluh 2 kaki ia menjadikan bumi daripada masyriqi dan maghribi. Dan barang yang di dalamnya kemudian. Jadi, kemudian berkata Allah Ta'ala bagi demikian nur itu, lihat olehmu di hadapan kamu, hei Nur Muhammad. Kemudian berkata Allah Ta'ala bagi demikian pula. Kemudian dikata oleh Allah Ta'ala bagi demikian nur itu, lihat olehmu di hadapan kamu, hei Nur Muhammad. Maka melihat di hadapannya nur, dan belakangnya nur, dan di kanannya nur, dan di kiranya nur, di kirinya nur. Maka bermula mereka itulah. Dan lepas pada ada nur sekalian daripada mereka itu, sama ada depan, belakang, kanan, kiri. Mereka itulah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mengucap tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pula demikian itu nur itu 70,000 tahun. Demikian nur itu 70,000 tahun. Yaitu mentasbihkan 70,000 tahun. Kemudian menjadikan Allah Ta'ala Nurul Anbiya daripada Nur Muhammad. Kemudian menjadikan oleh Allah Ta'ala pula Nurul Anbiya itu daripada Nurun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat Allah Ta'ala kepada demikian nur itu, maka menjadi daripadanya ruh mereka itu, yakni Ruhul Anbiya daripada peluh ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dijadikan daripada ruh mereka itu, yakni ruh anbiya saat ni daripada peluh ruh Nabi SAW, dan menjadikan arwah segala umat anbiya itu daripada peluh arwah segala nabi mereka itu, dan menjadikan arwah segala umat anbiya daripada peluh arwah segala nabi mereka itu, yakni arwah tiap-tiap umat daripada peluh nabinya, dan dijadikan arwah mukminin daripada umat Muhammad daripada peluh Muhammad alaihi salam, dan menjadikan oleh Allah Ta'ala pula akan satu kondil, dan jadikan arwah itu mukminin daripada umat Muhammad daripada peluh Muhammad alaihi salam. Maka berkata mereka itu, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kemudian menjadikan oleh Allah Ta'ala akan satu kondil daripada aqiq. Allah Ta'ala menjadikan akan satu kondil daripada aqiq yang merah, dilihat pada zahirnya daripada batinnya, dilihatkan zahirnya daripada batinnya, kemudian menjadikan rupa Muhammad alaihi salam seperti rupanya yang dalam dunia ini. Kemudian dihantarkannya di dalam kondil itu, maka berdirilah ia di dalamnya seperti berdiri bagi sembahyang. Maka berdirilah ia di dalamnya seperti berdirinya maka bagi sembahyang. Kemudian berkeliling arwah al-anbiya dikeliling Nabi Muhammad alaihi salam, maka mengucap tasbih mereka itu dan mengucap tahlil mereka itu sekadar 100,000 tahun. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah sekadar tasbih mereka itu dan tahlil mereka itu sekadar 100,000 tahun. 100,000 tahun. Ya dah. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan tiap-tiap arwah supaya melihat kepadanya, maka melihatlah ia kepadanya, maka setengah mereka itu melihat kepalanya, maka jadilah ia khalifah. Maka apabila dia sudah melihat setengah daripadanya melihat kepalanya, maka jadilah ia khalifah dan sultan antara makhluk, dan setengah mereka itu orang yang melihat keningnya, maka jadilah mereka itu amir yang adil, dan setengah mereka itu melihat dua matanya, maka jadikanlah ia hafiz kalamullah Ta'ala, iaitu hafiz Al-Quran, hafiz kalamullah. Dan setengah mereka itu melihat dua bulu misaunya, maka jadilah tukir ukiran dan awal, dan setengah mereka itu melihat dua telinganya, maka jadilah ia mustamian, mendengarkan, wa mukabbala, dan berhadapan. Dan setengah mereka itu melihat dua pipinya, maka jadikan ia muhsinan, baik dan berakal. Dan setengah mereka itu melihat dua bibirnya, maka jadilah ia wazir. Dan setengah mereka itu melihat hidungnya. Apabila setengah mereka itu telah melihatkan kepadanya daripada hidungnya, maka jadilah ia hakimun dan tabib dan attar. Dan setengah mereka itu melihat mulutnya, maka jadikanlah ia baik, banyak puasa. Dan setengah mereka itu melihat giginya, maka jadilah ia elok mukanya daripada laki-laki dan perempuan. Dan setengah mereka itu melihat lidahnya, maka jadi Allah Ta'ala ia pesuruh antara segala sultan. Dan setengah mereka itu melihat hulkumnya, maka jadilah wa'izon, yang mengajar orang dan orang yang menasihatkan orang. Menjadikan wa'izon dan seorang yang menasihatkan orang, dan tukang azan. Dan setengah mereka itu melihat akan janggutnya, maka jadilah ia mujahid perang sabilillah. Dan setengah mereka itu melihat tengkok, maka jadilah tajir saudagar. Dan setengah mereka itu melihat dua lengannya, maka jadilah ia para satu farisan, tukar naik kuda. Dan siapa tukar pedai, yakni tukar bunuh raja. Dan setengah mereka itu melihat lengannya kanan, maka jadilah tukang bekir, satu jenis bekam, satu jenis iaitu dan bekir, jadilah tukang bekam. Dan setengah mereka itu melihat lengannya kirinya, maka jadilah ia jahil. Dan setengah mereka itu melihat tangannya kanan, maka jadilah tukang tukar duit, dan jadi tukang kurung baju. Dan setengah mereka itu melihat tapak tangannya kiri, maka jadilah tukang sukat beras atau kedung ganung. Dan setengah mereka itu melihat dua tangan, maka jadilah murah dan cerdik. Dan setengah mereka itu melihat belakang tangan kirinya, maka jadilah ia bakhilun. Dan setengah mereka itu
melihat belakang tangannya kanan, maka jadilah ia tukang masak. Dan setengah mereka itu sudah melihat ruh jari kiri, maka jadilah ia tukar surat. Dan setengah mereka itu melihat anak jarinya makan, maka jadilah ia tukang jahit. Dan setengah mereka itu melihat anak jarinya kiri, maka jadilah ia tukang besi. Dan setengah mereka itu melihat dan dadanya, maka jadilah ia orang yang alim dan mukarram, mulia dan mujtahidun. Dan setengah mereka itu melihat belakangnya, maka jadilah tawaduk dan taat bagi pekerja isyarat. Dan setengah mereka itu melihat di dua lembangnya, maka jadilah razi, berperang. Dan setengah mereka itu melihat perutnya, maka jadilah qani' dan zahid. Dan setengah mereka itu melihat dua lututnya, maka jadilah raki'an sajidan, banyak sembahyang dan banyak sajidan, sujud. Setengah mereka itu melihat dua kakinya, maka jadilah ia tukar yang berburu. Dan setengah mereka itu melihat di bawah kakinya, maka jadilah ia tukang kuat berjalan. Dan setengah mereka itu melihat bayar-bayarnya, maka jadilah tukang baik, tukang nyanyi dan tukang geneh. Dan setengah mereka itu tiada melihat daripadanya suatu, maka adalah orang yang Yahudi atau Nasrani. Seakhirnya tak ni setengah-setengah daripada mereka itu yang tiada melihat daripadanya sesuatu apapun daripada Nurul Muhammadi. Kalau hak ada, hak tak nampak apa sahabut daripada Nurul Muhammadi, maka mereka itu jadikanlah Yahudi dan Nasrani, atau kafir dan Majusi. Dan setengah mereka itu tiada melihat daripada sesuatu, maka jadilah mendakwakan bagi ketuhanan seperti Firaun dan lain-lain daripada kufar. Hak mana hak tak nak nampak sekarang pun daripada Nurul Muhammadi, iaitu Nurul Azam, maka jadilah mereka itu daripada ruh saat ini, iaitu sepertinya Firaun, lainnya daripada kufar, dan mengakukan dirinya jadi ketuhanan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhkan akan segala makhluk dengan sembahyang atas rupa nama Ahmad. Jadi rupa sembahyang kita ni atas nama rupanya Ahmad dan Muhammad. Maka berdiri itu seperti alif, rokok itu seperti ha, alif, ha, dan sujud itu seperti mim, dan duduk itu seperti dal. Pak karo saat ni alif sepertinya ji betul, rokok ni sepertinya ha, sujud sepertinya mim, duduknya akhir saat ini sepertinya dal. Dan menjadikan segala makhluk itu atas rupa nama Muhammad alaihi salam, dan segala-segala makhluk itu atas rupa nama Muhammad alaihi salam. Maka kepalanya bulat seperti mim yang pertama, dan dua tangan seperti ha, dan perutnya seperti mim, dan yang kedua-dua, dan dua kaki seperti dal. Tiada dibakar seseorang kafir atas rupanya, tetapi ditukarkan rupanya atas rupa babi. Akhirnya saat ni rupanya sepertinya Muhammad alaihi salam, dan tiada bakar seorang kafir. Kalau agama asing, iaitu agama kafir saat ini, ia orang panggil apa? Ia sudah atas rupanya tetapi ditukarkan, bukan kata bakar, sudah tak rupa tukar. Jadi tukarkan rupanya atas rupa babi, kemudian baru bakar dengan api. Inilah salah satu daripada cerita yang ada di dalam kitab daripada babul awal, iaitu khuliq ruhul azam wa huwa nurun sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, iaitu nur Sayyidina Muhammad ini telah jadikan banyak perkara yang ada atas muka bumi ini. InsyaAllah satu bab lagi, iaitu bab yang kedua, fi khuliqa Adam. Kita akan baca pada EP yang seterusnya. Bab yang ketiga pada menyebutkan malaikat, dan seterusnya iaitu bab malikil maut, menjadikan malikil maut dan menjadikan cara-cara ahwam malikil maut, bagaimana dia nak ambilkan ruh-ruh daripada yang mati. Dan seterusnya iaitu bab jawab daripada ruh-ruh, jawab bagaimanakah. Dan lepas pada tu kau jawab al-a'dha'i, lepas pada tu kaifiyah pada menyebutkan syaitan dan bagaimanakah dia sudah
menyelesaikan iman dia, tinggalkan iman dia. Dan seterusnya iaitu bab an-nida, cara nak menyeru, babun nida, dan menyebutkan ardi wal kubur, dan sebut pula nida ruh ba'dal khuruji. Lepas pada tu bab fi zukira al musibah alal mayyit, musibah pada mayat yang berlaku. Dan lepas pada tu pula bersebut pada zukira al bakai alal mayyit, cara sesarkan, sesar kesebelah, menangis atas mayat. Dan lepas itu bersebut dengan as-sabru al-musibah, sabar atas musibah-musibah yang sudah berlaku atas semua. Dan selepas itu iaitu khurujur ruh minal badan, keluar ruh daripada badan. Lepas pada tu daripadanya jawab soal munkar wa nakir. Lepas itu sebutkan malik allazi yadkhulul qabru qabla munkarin wa nakirin, sebutkan malik yang telah masuk kubur sebelum daripada menanya daripada munkar wa nakir. Dan lepas pada itu menyebutkan al-kiramul katibin. Siapakah kiramul katibin? Lepas pada itu menyebutkan awanun ruh ba'da al-khuruju ya'ti ila qabrihi wa manzilih. Awanu ar-ruhu ba'da al-khuruji ya'ti ila qabri wa manzilih. Lepas pada itu kepada zakar as-suwar wal ba's wal hasyr, sebutkan gambar bangkit dan di pada mahsyar. Lepas pada itu kau zukira nafakh as-sa'ak summa nafaqatir fuza. Kemudian menyebutkan fana asya' bi amrillah ta'ala. Semua perkara akan binasa. Dan sebab itu ma yahsyuru minal khalaik, apakah yang dia akan himpun oleh segala makhluk di pada mahsyar. Kemudian sebutkan sifat al-buraq. Lepas pada itu sebut pula zakara an-nafaqatu suwar al-jilbas, iaitu Allah Ta'ala mensiupkan seorang manusia sebelum kita nak menjadikan, nak bangkit semula. Kemudian bab seguhnya iaitu as-sadis wal 20 nusyukul khalaik ala kubur. Lepas tu zukira suqul khalaik ala ilal mahsyar fi zukira hiru yaumil qiyamah, keadaan panas yang berada di ahwal wal yaumil qiyamah. Lepas tu fi qurbil jannah, cara masuk syurga. Zukira auzimus sa'ah, yakni dahsyatnya hari as-sa'ah, iaitu hari pembalasan daripada Allah Ta'ala. Kemudian daripada itu iaitu zukira tatayir al-kutubu yaumil qiyamah. Lepas pada tu bab zukira nasbil mizani, timbang-timbangan. Lepas pada tu bab fi zukira as-sirati, menyebutkan tentang hasiratul mustaqim. Seterusnya bersakut dengan fi zukira an-nar, bagaimanakah an-nar, cara-cara dan bagaimanakah. Dan seterusnya kepada zukira abwabun nar, pintu-pintu neraka. Dan telah menyebut pula bab zukira al-jahannam, iaitu satu neraka namanya jahannam. Dan seterusnya zukira suqun nasu ilan nari, suqun nas ilan nari. Dan kepada pula seterusnya pula iaitu az-zabaniyah, sebutnya tentang zabaniyah, siapakah zabaniyah. Dan seterusnya al-babul arbi'una fi zukira anwa'il azabi ala qadari a'malihim. Dan seterusnya penyebutkan anwa', jenis-jenis azab atas qadar a'malihim. Dan lepas pada tu pula menyebutkan han syaribul khamri, orang yang minum arak, dan orang yang keluar daripada neraka. Dan daripadanya miqdarul jinani sabah, iaitu qadar-qadar syurga 7. Yang ketujuh saat ni duduk tara mana. Dan seterusnya kepadanya al-arbi'una al-khamis wal arbi'una fi zukira al-hur. Siapanya hur? Bidadari itu siapa? InsyaAllah akhirnya moga-moga apa yang kita akan muzakarah menjadikan bermanfaat bagi kita. Tak sikit sebanyak, hanya hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohonkan, kita berdoa restu kepada Allah Taala, semoga kita mendapatkan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hidup kita di alam dunia ini menjadikan hidup yang bahagia dan dapat barakati, dan dapat kita menjalani tugas seorang hamba yang baik dan menjadikan hamba yang baik dan menjalan atas muka bumi ini dengan lancar, mengikut sebagai seorang hamba yang muttaqin, yang salihin, yang
berjaya di segi itu, dapat mardatillah, dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita membuat segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya sikit sebanyak untuk menjadikan muzakarah pada pagi hari yang mulia ini, insya-Allah kita akan bertemu pada isi yang seterusnya. Moga-moga diizinkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang mulia, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.